Halo, Assalamualaikum semua. Hari ni kat sebelah saya ada Unweb V3 variant standard ataupun ABS. Ada yang tanya kat saya, bang, Asus Unweb V2 tu boleh pasang dekat Unweb V3 yang ni? Sebelum ni saya ada cakap boleh. Cuma ada yang kurang pasti, ngam ke tak kan. Jadi hari ni saya nak pasang Asus Unweb V2 tu, kita masuk dekat Unweb V3 ni. Jom kita tengok. Alright kan, macam saya cakap sebelum ni, auto sensor, okey, macam kau tengok sini ada dua, satu yang besar, satu yang kecil. So untuk enjin korang kena pakai yang ni lah, yang belakang ni untuk dyno. Jadi kita cabut yang depan saja, belakang kita biarkan. Alright geng, kita dah siap pasang. Tengok fitting dia, cun-cun saja. Jom kita payung bunyi pula. Alright geng, macam mana bunyi dia? Padu tak? So kalau korang nak dapatkan exhaust ni, korang boleh dapatkan daripada dealer-dealer kami yang sah dan yang dah pakai exhaust ni. Macam mana? Korang boleh komen kat sini, korang bagi feedback kat kami. Padu tak padu exhaust ni? Alright geng, nak cari barang performance, mestilah Uma.